1883. Sini dia kira macam ikut pelancongan, tak ada mana. Ni hukumkan ni sebat. So 10 saatnya boleh mandi. Paling sedih inilah dia punya kiraan hari dia. Sniper dia ada 10,000. Lama itu tu. Kita berada di Kota Jail baru. Hari ini kita nak melawat jail dekat jail lama tau, jail lama. Daripada tahun berapa? Cik? 1883. 1883 jail ni. Masih wujud. Tapi orang dah tak ada lah. Tak ada. Tak bersalah lah dalam ni kan. $1883 lagi. Sini dia kira macam ikut pelancongan, tak ada mana. Memang dia buat eko lancongan. Ni apa, macam-macam jualan ada pula. Dengan kedai kopi lah, apalah, semua ada. Ruang acara. Oh, ini bengkel kayu. Tebal tu. Ni hukumkan ni sebat. Bila? Ni lah sekarang. Dia ni. Syap. Ha? Dalam penjara. Dia berjalan jawab ni. Ya. Tu dia sembunyi dalam buku. Tu mandi. Kristian. Ini rupa bentuk penjaga kota jail. Ini dia punya struktur. Kan dia tak tutup muka apa semua sekali. Bayangkan macam stand. Kalau penat jalan sini, kita boleh stop untuk minum kat sini. Dapat banduan mandi, kolah yang disediakan lah. So dia mandi ramai-ramai lah. Dia tak boleh Kiraan 1 hingga 4 ialah kiraan untuk sabun, manakala 5 hingga 10 ialah kiraan untuk mandi. So 10 saatnya boleh mandi. Meneroka lagi sel-sel di sini. Sel ni yang kecil sikit lah. Bahagian dalam sel. Mungkin sel ni menempatkan seorang sahaja pesalah ataupun 2 orang. Ini lukisan yang masih dikekalkan sampai sekarang. So yang paling sedih inilah dia punya kiraan hari dia. Dia punya kalender dia. Dia punya lukisan dia cantik-cantik dalamnya. Ruang atas ditutup. Dia masih ada sel yang ada di atas. Ustaz. So, berapa kaki je ni bang? Ni berapa kaki je ini kemasan? ingat 8 kali 15.
tilam, and then tong najis dan juga tong air. Tingkat yang bawah ni, dia punya sel dia, jumlah dia adalah 40 sel. So maknanya 40 bilik lah. Sama ada seorang duduk, mana 40 orang. So di atas pun sama juga, akan buka coming soon. Ini macam tapak perhimpunan lah. So dia akan berkumpul kat sini dulu. Okay, buat kiraan, buat exercise dan sebagainya kat sini lah. Ada lagi? Kita masuk bangunan yang kedua. Adakah sama dengan bangunan yang pertama? Oh, dia bentuk dia lain sikit. Kalau ada stage kecil kan. Masuk dalam ni kena tulis lah, register. Beginilah keadaan dia. Dia bagi tilam, pakaian penjaga, ada slipper, ada tong najis dan juga tong air kat dalam tu. So untuk bahagian ni dia ada 18 bilik untuk tingkat bawah. So tingkat atas masih belum dibuka lah untuk pelawat. German barbed wire. Sama macam yang askar pakai. Tong air Dan tong najis. dan juga tong najis yang dibekalkan kepada banduan-banduan. Ini contoh dia. Kipas atas ni untuk kita jalanan. Okey, selesai. Banyak bahagian lagi yang belum dibuka. Mungkin nak buat maintenance ataupun lain-lain perkara yang mungkin di luar pengetahuan kita lah. Ini notis yang perlu kita tahulah sebelum kita masuk di dalam kawasan ni. Ini adalah harga tiket. Ini adalah kawasan perpustakaan dan juga ruang acara lah untuk bengkel jahit dan juga hall, event hall. Event majlis-majlis apa nak buat di sini lah. Tapi dia tak boleh naik di atas lah. Masih no entry lagi. Ada bilik perjumpaan keluarga? Oh, kat sini ya. Dan bercakap panduan di dalam dan keluarga di luar lah. Mungkin ada wireless, mungkin ada telefon ke Yalah, apa. ni ada kotak dia tu kan. Oh. Selepas kita penat berjalan, kita minum dulu. Dia ada minum kopi kat sini. Belilah. Di Kota Jil banyak tau ruang-ruang untuk disewa. Kalau ada sesiapa yang berminat nak menyewa ruangan di sini, boleh hubungi pihak pengurusan Kota Jil. Jom, ambil gambar.